0.1 gram jual dengan harga RM199. Sangat tinggi tuan-tuan. Ramai orang silap di dalam membuat simpanan emas tuan-tuan. Dia tengok kepada harga per item sahaja. Saya pergi semalam tuan-tuan di mall, saya tengok emas 0.1 gram dalam satu syarikat emas tuan-tuan, dia jual dengan harga RM199. Jadi untuk dapatkan 1 gram tuan-tuan, dia kena beli 10 keping. Jadi 199 darab 10, maka harga untuk 1 gram adalah RM1,999. Sangat tinggi tuan-tuan. Namun bersama dengan public gold tuan-tuan, untuk 1 gram sekarang sekitar RM667 sahaja. Jadi sangat jauh beza tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan nak buat simpanan emas, antara perkara yang tuan-tuan perlu buat perbandingan adalah harga per gram. Jangan bandingkan harga per item. Kalau tuan-tuan tengok per item, yang emas yang saya tunjuk tadi, yang saya bagi tahu tadi adalah RM199 per item. Dan untuk emas public gold macam ni tuan-tuan, RM667 sahaja. Jadi tu beza. Ni 1 gram, tapi yang apa tengok per item, yang tu lagi murah lah sebab 199. Yang ni 600. Tapi kalau kita kira ikut gram, kena ada 10 keping yang 199 tadi baru dapat 1 gram, dan ini 1 keping yang ni dah capai 1 gram. Jadi itu adalah antara perkara yang kita perlu pertimbangkan. Jangan tengok harga per item, tetapi tengok harga per gram untuk kira berapa banyak keuntungan ataupun untuk tengok perbezaan harga antara syarikat emas yang tuan-tuan buat belian tadi. Jadi nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, boleh DM saya. Saya akan bantu guide sebaiknya.